100k! Next, siapa lagi yang dapat 100k? Minyak tu dah sampai. Semalam sampai. Dah 2 kali saya benda. 2 kali Acik beli? Tak ada fikir nak dapat benda tu. Tak ada terfikir nak dapat. Kita serbu, kita tercah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Cik. Allah makan. Allah. Jangan itu. Sangka tak saya sampai? Tak sangka langsung. Ya. Barang awak saya dah sampai semalam. Ya. Masya Allah. Pakcik selalu masuk saya punya live kan? Itu dah 2 kali dah. Wan masuk kan? Dah 2 kali saya benda. 2 kali Acik beli? Dah dulu baru ada lain. Yang ni ada dapat ping. Selalu tengok dalam live. Hari-hari tengok muka awak dalam ni. Hari ni saya sampai depan kan? Okey. Ni agak tak saya sampai ni? Tak terfikir langsung. Tak terfikir langsung Kita menyamar tadi memang jadi lah. Memang berjaga-jaga lah. Minta maaf je kan. Syah ni kan. Sekarang ni takut lah. Macam-macam. Takut scammer. Saya faham. Dia datang tu tak ada apa. Selalu ada kerana tu. Ni tak ada kan? Tak sangka. Tak terfikir langsung. Tak terfikir. Tak syak pun. Tak ada tu. Tapi hari-hari kita tengok ada orang ni dapat. Betul cikgu tu dapat lah. Hari ni Acik dapat. Cuma kita tak tahu dapat apa. Tempat ni nama apa ni? Kampung Idaman. Kampung Idaman. Memandangkan tempat ni nama Kampung Idaman, yang Pakcik idamkan tu apa? Rezeki daripada saya. Saya tak kisahlah apa yang awak nak bagi, saya terima juga. Ini kita sekali rezeki Allah bagi, itu je. Anak saya nak penuhi kahwin dia ni. Saya nak buat persediaan. Sediaan untuk anak. Ya Allah, luar biasa Tapi saya tak terfikir benda-benda ni berapa. Terfikir benda ni dapat? Pernah dapat tak? Tak pernah. Cuma masuk live saya tu Pakcik selalu support saya tengok. Selalu tengok TikTok tu kan. Selalu awak punya online tu kan. Selalu cerita sana orang ni dapat. Pakcik suka lah tengok kan. Tapi dapat apa Saya tak tahu. 1k ke 2k ke? Dapat berapa pun tak kisah. Tak kisah. Tak kisah. Anggap kalau rezeki Allah bagi itu. Tak nak umrah ke? Umrah saya dah pergi. Haji dah pergi. Maksudnya apa lagi yang Pakcik nak? Itulah tak ada saya nak. Pakej perkahwinan lah. Pakej perkahwinan lah Pakcik nak Pakcik nak pakej perkahwinan kak? Macam mana ni? Saya pergi ambil Tak kisah lah. Tak kisah Saya terima je apa yang awak tu. Pakcik macam dalam mimpi lagi Selalu tengok kat dalam TikTok hari ni sampai depan rumah. Ya, betul. Selalu sangat. Cuba tengok betul ke tak Cik? Muka sama ke tak? Muka Memang betul Makcik ada makcik? Oh, dah meninggal dah. Oh, makcik dah meninggal. Kejap saya ambil kejap Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah Cik. Doa banyak-banyak. Saya tak tahu dah. Ada duit dia bagi je. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pakcik, mereka dapat apa? Acik dapat 100k! Masya Allah! Cik, Acik dapat 100k tahu tak? Ya Allah itu. Alhamdulillah lah Tuhan dah bagi. Masya Allah. Tahniah Cik. Tahniah Cik. Saya dah minta doa Allah bagi kepada orang yang tepat. Allah Akbar. Acik, Allah pilih untuk dapat 100k. Ya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Pakcik selalu masuk live saya kan, support. Saya pun tak sangka. Bila naik nama, saya tengok nama Pakcik. Ya, semalam minyak tu dah sampai. Sampai semalam sampai. Semalam baru sampai lagi. Ya ada lagi Allah, luar biasa. Cik dapat 100k Cik. 100k ni Cik. Masya Allah. Percaya tak Cik? Macam tak percaya je. Percaya dengan muka hari-hari. Dengan hari-hari muka. Okey Kak, Pakcik kita dah dapat 100k. Pergi grab laju-laju di beg kuning saya. Tak kisah warna biru, warna pink. 100k dah jadi milik Pakcik. InsyaAllah. Next, siapa lagi yang dapat 100k? Saya datang hantar depan rumah macam ni juga. Betul tak Cik? Kita sampai depan rumah kan? Alhamdulillah.